Kalau pasangan kau, tak kisahlah laki ke, bini ke atau awet, tak nak bagi password phone atas alasan privacy, sorry to say bro, 99% dia memang ada benda nak sohor. Titik. Cuba fikir logik. Kita ni kalau dah declare sehidup semati, tidur sebantal, makan sepinggan, celah mana datang isu privacy dekat skrin telefon tu? Orang yang clean, dia takkan gelabah kalau partner dia pegang phone dia. Dia relax je. Tapi, orang yang melenting bila kita usik phone dia, selalunya dalam tu ada hantu. Ada chat dengan ex lah, ada DM hi awak kat orang lain lah, atau history search yang pelik-pelik. Jangan guna alasan percaya pasangan. Kepercayaan tu datang bila tak ada rahsia. Kalau password pun berkira, itu bukan privacy bro. Itu red flag. So aku nak tanya korang. Korang tim mana? Tim A. Phone tu hak peribadi, haram disentuh. Tim B. Bagi je password, barulah cinta mati. Cuba jujur kat komen. Siapa yang tak bagi password tu, baik kau mengaku sekarang sebelum kantoi. Red flag!